sebelum kita nak bagikan harta si mati kepada waris yang berhak, perkara yang kita mesti tahu dan kita mesti uruskan dahulu ialah waris sebelum nak membagikan harta si mati kepada waris yang berhak, dia mesti uruskan hak-hak si mati dahulu. Ya, ada hak yang kita nak kena tahu. Satu, hak si mati. Yang kedua, hak ahli waris. Kalau contoh ayah kita meninggal, mak kita meninggal, ayah kita ada harta, mak kita meninggal ada harta, contoh dia ada wang tunai. Sebelum kita nak bagikan harta pusaka peninggalan mak kita atau ayah kita kepada waris yang berhak, kita sebagai waris, tuan-tuan, sebelum kita nak bagikan kepada waris dahulu, kita wajib menguruskan hak-hak si mati terlebih dahulu. Iaitu antara hak si mati yang kita wajib uruskan ialah, pertama, selepas dah selesai urus jenazah, jenazah si mati dah diuruskan, dah dikebumikan. Kedua ialah waris hendaklah melangsaikan atau membayar ke semua hutang-hutang si mati. Kalau si mati itu ada hutang, sama ada hutang dia dengan Allah ataupun hutang si mati dengan sesama manusia, maka waris kena langsaikan hutang si mati, diambil daripada harta si mati dan dibayarlah hutang-hutang si mati. Sama ada hutang si mati itu dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Ini perkara yang kedua, tuan-tuan. Dan perkara yang ketiga ialah, selepas waris dah bayar hutang-hutang si mati, jikalau ada, kalau si mati ada berwasiat pada masa hidup ni, pada masa hidup si mati jadi wasiat hartanya, maka wasiat itu hendaklah dilaksanakan mengikut syarat-syarat wasiat yang telah pun ulama tetapkan, yang telah syarat tetapkan. Yang pertama ialah wasiat itu berkuat kuasa lepas kematian orang yang beri wasiat. Kedua, wasiat yang dibuat itu tak boleh diberi kepada siapa? Kepada waris si mati yang berhak dapat harta si mati mengikut hukum faraid. Jadi maknanya dia tak boleh wasiat untuk waris dia. Ketiga, wasiat itu tak boleh lebih kadar 1/3. Kalau lebih 1/3, maka wasiat itu boleh dipertikaikan atau dicabar ataupun dibantah. Pasal lebih 1/3 tak sah. Ini syarat wasiat. Jadi kalau si mati ada berwasiat, maka waris hendaklah laksanakan wasiat si mati dengan 3 syarat tadi. Kemudian, tuan-tuan, katalah pihak-pihak yang berkepentingan, contoh yang mati itu suami, isteri rasa ada hak untuk dia nak menuntut harta pencarian terhadap harta suami yang mati. Dia ada rasa dia ada hak, dia ada usaha bersama terhadap harta suami ini. Jadi sebelum nak dibagi kepada waris, dia berhak untuk menuntut harta sepencarian terlebih dahulu. Jadi selepas keempat-empat perkara itu dah diuruskan, dah ke bumi jenazah, dah bayar hutang-hutang si mati, dah laksana wasiat si mati, dah diagihkan harta pencarian, maka yang berbaki itulah dibahagikan kepada siapa? Kepada waris yang berhak, kalau ada baki. Tapi yang tuan-tuan kena ambil tahu ialah, katalah tak ada baki, dah urus jenazah, ada kos ambil harta si mati, hutang si mati dah bayar, wasiat dah dilaksana dah, ya, dan tidak ada baki. Bila tidak ada baki, maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya waris tak ada bahagian. Waris akan dapat bahagian mereka selepas dah diuruskan keempat-empat tadi itu. Kalau ada baki, barulah baki itu dibagilah kepada waris yang berhak. Dan waris yang berhak ni, tuan-tuan, ialah waris yang ada hubungan yang kuat dengan si mati. Ialah antaranya siapa? Waris utama. Kalau yang mati itu ayahnya, siapa yang berhak? Anak-anaknya, lelaki, anak lelaki, anak perempuan, isterinya. Kalau ada ibu, ada ayah, semua tu dipanggil waris utama. Mereka paling berhak. Kalau ada baki, maka baki dibagikan kepada mereka. Jadi inilah, tuan-tuan, perkara yang kita sebagai waris kena ambil tahu. Sebelum nak dibagikan harta si mati kepada waris, wajib waris uruskan hak-hak si mati terlebih dahulu.